Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara mengejutkan bertindak bertentangan dengan Donald Trump dalam isu perang dengan Iran. Sementara seluruh dunia memerhati seruan terbuka Donald Trump untuk mengebom stesen jana kuasa dan jambatan di Republik Islam, di belakang tabir sedang berlaku konflik yang sangat berbeza antara Washington dan sekutunya yang paling rapat di Timur Tengah. Trump dalam perbualan telefon telah menuntut Netanyahu untuk segera memulakan pengunduran tentera Israel dari Syria dan Lubnan. Dan Netanyahu pada dasarnya menyuruhnya lupakan sahaja. Dengan sopan, secara diplomatik, tetapi pada dasarnya menolak permintaan itu sama sekali. Israel tidak berniat untuk mengundurkan tenteranya. Dan ini bukanlah retakan pertama antara kedua-dua pemimpin itu. Malah nampaknya sudah menjadi perpecahan sepenuhnya. Tapi saya ingin beri amaran awal-awal. Topik ini sangat sensitif. Di sini mudah untuk membuat kesilapan dan menyebarkan separuh kebenaran. Oleh itu, hari ini kita akan berpegang teguh pada fakta dan sumber yang telah disahkan. Dan saya dengan jujur akan membezakan antara apa yang memang sudah pasti diketahui dengan apa yang setakat ini hanya dilaporkan berdasarkan sumber tanpa nama. Dalam episod ini, apa sebenarnya yang diminta oleh Trump daripada Netanyahu dan bagaimana beliau menjawabnya? Kenapa tentera Israel langsung menyatakan bahawa mereka pertama kali mendengar tentang perbualan ini? Bagaimana ini berkaitan dengan Trump yang sedang menyiapkan sesuatu yang besar terhadap Iran sekarang? Dan kenapa di sebalik semua kisah ini, pilihan raya yang menentukan bukan sahaja kerjaya, tetapi juga kebebasan pribadi Netanyahu sedang menghantui? Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini. Kita sedang menuju ke angka 300,000 pelanggan. Saya amat berterima kasih jika anda sudi melanggan. Jadi, mari kita mulakan dengan apa yang sudah pasti diketahui. Axios, khususnya wartawan Barak Rafid yang mempunyai sumber terbaik dalam kalangan elit Israel, melaporkan perkara berikut. Pada hari Khamis, Trump dan Netanyahu telah mengadakan perbualan telefon. Dan dalam perbualan itu, Trump secara terus terang memberitahu Perdana Menteri Israel bahawa sudah tiba masanya untuk mula menarik balik tentera dari Syria. Dan perkara yang sama juga dinasihatkan dengan tegas untuk dilakukan di Lubnan. Malah, kata-kata Trump yang dipetik oleh pegawai Amerika itu langsung tidak berbunyi seperti bahasa diplomasi. Seterusnya, petikan bagaimana Trump menyampaikan perkara itu kepada Netanyahu. Mereka tidak mahu anda berada di sana. Anda patut menempatkan semula pasukan anda. Dan menurut pegawai Amerika yang sama, Trump telah memberi amaran kepada Netanyahu bahawa kehadiran tentera Israel di wilayah Syria menimbulkan ketegangan dan boleh membawa kepada peningkatan konflik. Jadi sebenarnya Trump berkata, kawan-kawan, kamu memang tidak sepatutnya berada di sana. Kehadiran kamu di sana sendiri sudah seperti bom jangka. Jadi keluar dari Syria sekarang juga. Dan hari ini, 15 Julai, Trump ulangi bahawa dia mahu Syria, bukan Israel, yang menyelesaikan masalah dengan Hizbullah Lubnan. Syria mungkin lebih berkesan dalam menghapuskan Hizbullah Lubnan berbanding Israel. Dan Presiden Syria, Ahmad Al-Shara, sangat ingin menjalankan operasi seperti itu, kata Trump dalam temu bual bersama Fox News. Dan seterusnya, saya akan petik kata-katanya. Dia, iaitu Al-Shara, akan menangani Hizbullah dan melakukannya dengan cara yang berbeza, tanpa merobohkan bangunan. Saya benci melihat Israel merobohkan bangunan. Saya rasa dia akan lebih tepat. Dan saya boleh katakan kepada anda bahawa dia memang mahu melakukannya. Walaupun di sini, saya ingin tegaskan bahawa sebelum ini, pihak berkuasa Syria, terutamanya Al-Shara, telah memberi isyarat bahawa mereka tidak merancang untuk terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah Lubnan. Dan mereka berminat untuk memulihkan hubungan persahabatan dengan negara itu. Dan di sini, jawapan Netanyahu terhadap seruan Trump untuk mengundurkan tentera dari Lubnan dan Syria adalah penting. Jabatan Perhubungan Awam beliau telah mengeluarkan satu kenyataan dan itulah sebenarnya penolakan itu. Cuma dibungkus dalam bentuk ayat birokrasi. Seterusnya saya akan memetik kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri Netanyahu pula telah membangkitkan isu keperluan zon keselamatan di sepanjang sempadan Israel. Jadi, kalau diterjemahkan daripada bahasa diplomatik kepada bahasa biasa, Trump berkata, tinggalkan tempat itu. Dan Netanyahu menjawab bahawa kami memerlukan zon keselamatan. Maksudnya, kami tidak akan pergi ke mana-mana. Supaya anda tidak fikir saya sengaja mentafsir kata-kata Netanyahu, dengarlah sendiri apa yang Netanyahu telah umumkan secara terbuka dan peribadi dengan suara lantang.
Berikut adalah petikan katanya. Di sempadan kami, tidak akan ada lagi serangan pengganas. Kami telah mewujudkan zon keselamatan di sekitar Gaza dan dalam Gaza, di sekitar Lubnan dan dalam Lubnan, serta di sekitar dataran tinggi Golan dan dalam Syria. Dan sekarang saya mencadangkan, kita benar-benar perhatikan frasa ini, di sekitar dan di dalam. Maksudnya, di sekitar Lubnan dan dalam Lubnan, di sekitar Golan dan dalam Syria. Ini adalah satu kenyataan terus terang, terbuka, yang tidak memberi ruang untuk tafsiran lain bahawa tentera Israel berada di wilayah orang lain dan memang berniat untuk terus berada di sana. Kerana keselamatan Israel bergantung kepada perkara ini. Pada saat itulah, apabila Trump melalui telefon menuntut supaya tentera itu dikeluarkan dari sana. Maksudnya, Netanyahu langsung tidak bersembunyi di sebalik pintu tertutup atau menggunakan sebarang ungkapan yang samar. Dia tampil ke hadapan dan secara terbuka mengesahkan perkara yang ditentang oleh Washington. Inilah dia menentang Trump. Bukan sekadar kata-kata, tetapi secara terbuka. Maksudnya, secara terang-terangan, Netanyahu berkata, tiada siapa pun yang akan berundur dari mana-mana. Untuk memahami skala sebenar, Angkatan Pertahanan Israel kini benar-benar mengawal kawasan besar di selatan Lubnan. Apa yang dipanggil zon keselamatan di selatan Sungai Litani. Ia meliputi beberapa ratus kilometer persegi dan kawasan yang besar di selatan Syria, di sebalik garisan pemisah di Golan dan tanah-tanah bersebelahan. Seperti yang anda faham, ini bukan sekadar beberapa pos kawalan. Ini adalah pendudukan wilayah-wilayah besar dua negara jiran. Dan dari situ, Netanyahu tidak berniat untuk berundur. Tetapi bagi Trump, ini menggagalkan semua rancangannya di Timur Tengah. Sekarang ada satu peringatan yang sangat penting. Dalam seluruh kisah ini, ada satu butiran yang membuatkan kita perlu berhati-hati terhadapnya. Akhbar Jerusalem Post, dengan memetik sumber dalam tentera Israel, melaporkan bahawa bagi tentera pertahanan Israel sendiri, kenyataan daripada akhbar Axios ini adalah satu kejutan. Mereka menyatakan bahawa mereka tidak tahu-menahu tentang perbualan telefon yang disebutkan antara Trump dan Netanyahu dan tiada apa-apa yang berubah di lapangan, baik di Lubnan mahupun di Syria, dan bahawa perbincangan seperti itu pun tidak dijalankan. Apa maksudnya? Nah, salah satu daripada dua. Sama ada perbualan itu sangat sensitif sehingga hanya kumpulan yang sangat terhad di sekeliling Netanyahu yang tahu mengenainya dan tentera tidak didedahkan kepada butiran tersebut. Atau seseorang, kita tak perlu teka siapa, membocorkan cerita ini pada masa yang sesuai untuk memberi tekanan kepada Netanyahu melalui wartawan, melalui media. Kedua-dua versi sama-sama masuk akal. Perkara lain yang penting, hakikat tekanan daripada Trump disahkan secara tidak langsung. Rumah Putih, apabila Axios meminta komen, enggan mengulas perkara itu. Tetapi mereka juga tidak menafikan maklumat tersebut. Maksudnya, mereka tidak menafikan maklumat itu. Dan dalam diplomasi, ini biasanya bermaksud lebih kurang begini. Ya, memang itulah yang berlaku. Cuma kami tidak mahu bercakap mengenainya secara terbuka. Anda boleh merujuk kepada sumber, tetapi kami tidak akan menyatakannya secara langsung kepada anda. Dan kenyataan Trump hari ini menunjukkan bahawa dia benar-benar mahu Israel berundur dari Syria dan Lubnan. Baiklah, dari mana sebenarnya punca konflik ini? Kenapa Trump menekan sekutunya Netanyahu pada waktu ini? Dan di sinilah semuanya bertemu pada satu titik. Kita itu bukanlah Lubnan, tetapi sebenarnya Syria. Saya akan jelaskan sekarang. Perbualan Trump dengan Netanyahu berlaku tepat pada hari berikutnya selepas Donald Trump bertemu dengan Presiden Syria yang baharu, Ahmed al-Shara, di sela-sela sidang kemuncak NATO di Turki. Dan di sinilah detik penting yang menerangkan kenapa Washington berasa terganggu. Pentadbiran Trump selama beberapa bulan cuba mendapatkan perjanjian keselamatan baharu antara Israel dan Syria dengan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari wilayah yang ditawan selepas kejatuhan rejim Assad pada Disember 2024. Dan akhirnya, orang Amerika sampai kepada kesimpulan yang mengecewakan bagi mereka. Netanyahu sebenarnya tidak mahu membuat sebarang kompromi yang diminta daripadanya. Tanpa kompromi itu, Syria tidak akan bersetuju dengan perjanjian damai yang baharu. Maksudnya, Trump selama setengah tahun menjalankan diplomasi, membina struktur keselamatan baharu di rantau itu, di mana Syria sepatutnya menamatkan Hizbullah di Lubnan,
dan menjalin hubungan dengan pemimpin Syria yang baharu. Tetapi Netanyahu melambatkan semua ini kerana dia tidak bersedia untuk menyerahkan wilayah yang telah dirampas. Dan lebih-lebih lagi, dalam kerajaan Netanyahu, terdapat tokoh politik berpengaruh yang mahu mengawal sebahagian selatan Syria tanpa had masa. Dan ada juga yang benar-benar mendorong idea untuk membina penempatan Yahudi di sana supaya dapat mengukuhkan kawalan ke atas wilayah-wilayah tersebut secara muktamad. Bayangkan betapa marahnya Donald Trump yang cuba menampilkan dirinya sebagai pendamai dan arkitek Timur Tengah baharu. Oh ya, ini bukan kali pertama mereka bertelagah kerana isu ini. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, Donald Trump sudah beberapa kali mengkritik bukan sahaja Netanyahu atas serangan Israel ke atas Lubnan, malah menurut laporan dalam perbualan pribadi, beliau bercakap tentangnya dengan kata-kata yang kurang baik, malah meragui kewarasan dan kebijaksanaannya. Jadi penolakan kali ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, tetapi adalah hasil daripada rasa tidak puas hati yang telah lama terkumpul dalam hubungan antara Trump dan Netanyahu. Tetapi di sini timbul persoalan seterusnya. Mengapa Netanyahu bertegas pada masa ini dan sanggup bergaduh walaupun dengan Trump, seorang yang selalu beliau gelar sebagai sahabat terbaik Israel di Rumah Putih? Nampaknya Trump bukan sahaja mencadangkan untuk berundur dari Lubnan dan Syria, tetapi juga menyerahkan isu keselamatan Israel ke tangan tentera Syria. Dan anda tahu, jawapannya mudah dan sangat manusiawi. Ia adalah pilihan raya. Dan ini mungkin perkara yang paling penting untuk memahami keseluruhan situasi. Sebenarnya, sebelum pilihan raya yang bagi Netanyahu adalah bersifat eksistensial dari segi kelangsungan politik dan kebebasan peribadinya, hanya tinggal kira-kira 3 bulan sahaja lagi. Maksudnya tidaklah begitu lama. Dan yang paling penting di sini ialah ungkapan ini. Kelangsungan politik dan kebebasan peribadi. Kerana ke atas Netanyahu, saya ingin ingatkan jika ada yang terlupa, sedang berlangsung perbicaraan rasuah. Maksudnya, dia benar-benar pergi ke mahkamah sebagai tertuduh. Kekalahan dalam pilihan raya bagi beliau bukan sekadar berundur ke pembangkang. Ini berpotensi berakhir di kandang tertuduh tanpa perlindungan sebagai Perdana Menteri. Dan dalam situasi seperti ini, sebarang pemunduran tentera dari wilayah yang diduduki adalah satu tindakan membunuh diri secara politik. Gabungan kanannya, gabungan sayap kanan yang ekstrim, semua golongan garis keras ini yang mengimpikan penempatan Israel di wilayah Syria akan segera melolong tentang kapitulasi, penyerahan tanah, penyerahan kepentingan dan sebagainya. Oleh itu, kesimpulannya sangat realistik. 3 bulan sebelum pilihan raya seperti ini di Israel, Netanyahu tidak mungkin akan mengambil sebarang langkah serius mengenai pengunduran tentera dari Syria atau pada penempatan semula tambahan di Lubnan melebihi apa yang telah dipersetujui olehnya. Maksudnya, penolakan Netanyahu ini bukan semata-mata tentang keselamatan Israel. Mari kita jujur. Ia banyak berkaitan dengan keselamatan dirinya sendiri. Tetapi, hubungan antara Trump dan Netanyahu sudah tentu tidak berlaku secara terasing. Sementara Trump bertelagah dengan Netanyahu kerana Syria, dia sedang merancang sesuatu yang benar-benar besar terhadap Iran. Lewat malam, pada hari Selasa, Trump mengadakan mesyuarat di bilik situasi Rumah Putih yang dikhaskan untuk serangan besar-besaran ke atas Iran yang akan lebih meluas daripada serangan semasa di sekitar perairan Selat Hormuz. Menurut sumber, Trump nampaknya bersedia untuk meningkatkan peperangan dan memberikan tamparan hebat kepada Iran. Cukup banyak kerosakan supaya rejim itu membuka Selat Hormuz dan menerima tuntutan nuklear Amerika Syarikat. Dan inilah kata-kata beliau sendiri yang sudah tentu mengesahkannya. Seterusnya saya petik kata-kata Trump. Tentera akan terus melancarkan serangan sehingga saya kata sudah cukup. Selepas itu, Ketua Pentagon, Pete Hegseth, semasa lawatan ke Ibu Pejabat Komando Pusat, mengeluarkan kenyataan yang lebih berkesan. Petikan. Jika kita perlu berunding menggunakan bom, kita akan berunding menggunakan bom. Selain itu, Trump juga mengunggut bahawa minggu depan, jika Tehran tidak duduk di meja rundingan, Amerika Syarikat akan mula menyerang loji jana kuasa dan jambatan. Sebagai tindak balas, Iran mengancam untuk menutup semua selat di rantau itu dan melumpuhkan ekspor minyak. Di sinilah segala intrik bermula. Lihatlah betapa sukar pilihan yang dihadapi oleh Trump. Di satu pihak, dia menekan Netanyahu supaya berundur dari Syria dan Lubnan agar tidak menimbulkan ketegangan tambahan di sana. Di pihak lain, dia sendiri mengapi-apikan perang dengan Iran habis-habisan. Maksudnya,
Trump mahu kawasan sekitar Iran berada dalam keadaan yang paling tenang, terkawal atau jika boleh dijangka. Supaya semua tenaga tertumpu kepada perang dengan Tehran, bukannya kepada zon keselamatan Netanyahu di Syria dan Lubnan. Inilah rancangan Trump yang dirosakkan, dengan mewujudkan lagi titik-titik panas tambahan yang boleh dimanfaatkan oleh Iran juga. Sebab itulah timbul rasa tidak puas hati. Perdana Menteri Israel menghalang Trump daripada menjalankan perangnya sendiri seperti yang dia mahukan. Tetapi Trump terlupa bahawa Israel telah menjalankan perang ini jauh sebelum dia. Dan mungkin Trump sepatutnya mengakui hakikat itu kerana Israel lebih memahami keunikan perang ini. Mari kita buat kesimpulan. Apa fakta yang kita ada? Berdasarkan fakta, Trump telah menuntut Netanyahu untuk mengundurkan tentera dari Syria dan Lubnan. Ini telah disahkan oleh beberapa sumber barat dan Rumah Putih tidak menafikannya. Netanyahu enggan melakukannya. Pada masa yang sama, tentera Israel sendiri mengatakan bahawa mereka pertama kali mendengar tentang perbualan itu dan tiada apa yang berubah di lapangan. Jadi, masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan muktamad. Siasatan, seperti yang dikatakan, masih berjalan. Tetapi gambaran keseluruhan di rantau ini sudah jelas. Antara Trump dan Netanyahu, ini bukan lagi perselisihan kecil. Ini adalah konflik kepentingan yang sistematik. Trump memerlukan Israel yang patuh dan kecil, yang tidak mengganggunya, seperti yang dia fikirkan, untuk mengubah rantau ini mengikut kehendaknya dan menundukkan Iran. Manakala Netanyahu memerlukan Israel yang besar dan menduduki negara jiran. Kerana hanya dengan cara itu, dia dapat mengekalkan koalisi kerasnya dan mengelakkan diri daripada dipenjarakan selepas pilihan raya. Dan kedua-dua keperluan ini bertembung secara langsung. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menekan siapa? Itu persoalan besar. Trump ialah seorang yang tidak biasa ditolak. Apatah lagi, menurutnya, oleh rakan kongsi yang lebih muda. Tetapi Netanyahu juga boleh dikatakan berada dalam kedudukan di mana dia sebenarnya sudah tiada apa-apa untuk hilang. Dan apabila dua pemimpin bertembung, di mana kedua-duanya tidak boleh kalah, maka jelas, tunggulah peningkatan ketegangan. Saya sudah tentu akan memerhati dengan teliti perkembangan pertembungan ini dan akan terus memaklumkan anda. Sudah tentu jika anda melanggan saluran YouTube ini. Di sini saya akan berhenti seketika. Tulis komen anda, langgan, tekan loceng dan berikan tanda suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja. Jaga diri anda. Всем пока.